Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Muhammad Buhari bin Mat Doa yang sanggup berkorban ya pada hari ini, membantu kita memahami apakah itu wakaf dan cukai daripada sudut undang-undang Malaysia secara umumnya dan secara khususnya lebih kepada operasi lah ya Yayasan Wakaf Malaysia sendiri. Dan saya nak baca sedikit lah tentang Cik Buhari. Cik Buhari merupakan alumni ya UiTM Perak, iaitu Diploma Perakaunan UiTM Sri Manjung. Okey, ijazah sarjana muda perakaunan UiTM Arau, jauh ya, Perlis. Ada Anis Wahida sini, ada orang Perlis dalam ni. Kemudian pengalaman pernah bekerja di Perbadan Kemajuan Negeri Perak ya, iaitu dalam tempoh perkhidmatan Jawatan Eksekutif Akaun lah dia punya, katanya Cik Buhari ni dia punya background memang akaun, jadi memang orang yang layak lah bercakap pasal cukai, perkhidmat selama 2 tahun ya di Perbadan Kemajuan Negeri Perak dan seterusnya. Terus ke Yayasan Wakaf Malaysia, pengurus bahagian keuangan, Masya Allah selama 17 tahun ya. Cik Buhari telah pun bersama-sama kita di dalam wakaf punya kata orang industri ini. Jadi tidak lain tidak bukan beliau adalah orang yang sangat kata orang apa berkelayakan lah untuk bercakap tentang apakah itu wakaf dan percukaian ya. Jadi saya akan paparkan slide untuk kita serahkan kepada Encik Buhari bin Mat Doa untuk kata orang apa mempersembahkanlah persembahannya nanti Cik Buhari ya. Ini kita nak viewkan dulu sebagai slide. Okay, kita nak share screen. Cik Buhari ni anak-anak ya adalah saya kira senior saya lah, tetapi secara berkenalannya saya kenal masa saya punya PhD lah ya. Jadi bila saya bertemu dengan Cik Buhari ni, saya dapat satu kata orang apa, banyaklah kemudahan yang membantu menyiapkan saya punya thesis itu ya. Jadi Cik Buhari saya sudah share kan. Cik Buhari nampak ke di screen? Nampak. Okay, clear. Jadi saya serahkan kepada Cik Buhari untuk santai-santai sahaja, anak-anak pun ambillah peluang ya menimba ilmu sebanyak mungkin. Pada hari ini saya mute, saya serahkan pada Cik Buhari ya. Okay, terima kasih doktor. Nanti doktor kontrol slide ya. Saya sebut next slide dulu. Okay, boleh. Saya kontrol next ya. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Siti di atas jemputan pada petang ini. Alhamdulillah berkesempatan jugalah bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan, kira junior-junior saya lah, super junior kot. Saya ni kira super senior dah di UiTM Perak ni. Alhamdulillah berkesempatan untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan dan doktor. Semoga perkongsian saya pada petang ini dapatlah memberi pengalaman dan juga pengetahuan lah mengenai wakaf dan juga pengurusan wakaf di Malaysia di bawah Yayasan Wakaf Malaysia, insya-Allah. Okey, kita teruskan kepada slide kita yang seterusnya, doktor. Okey, secara ringkasnya ada 5 perkara yang akan disentuh. Pertama mengenai wakaf di Malaysia secara general. Seterusnya ialah siapakah Yayasan Wakaf Malaysia? 3, produk-produk yang Yayasan Wakaf Malaysia laksanakan sehingga kini. Keempat, anugerah dan juga pencapaian yang alhamdulillah Yayasan Wakaf capai semenjak 17 tahun di Malaysia ini. Dan yang kelima, wakaf dan percukaian, sebagaimana yang doktor sebut tadi, dan akhirnya penutuplah. Okey, seterusnya kita next slide. Kenalan Yayasan Wakaf di Malaysia. Next slide. Okey, secara umumnya wakaf ni adalah di bawah bidang kuasa negeri, di bawah perundangan dan pentadbiran Islamnya adalah di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Contohnya Tanah Wakaf di Perak adalah di bawah Majlis Agama Islam Negeri Perak. Dan dia termaktub di bawah Perlembagaan Malaysia Jadual 9 Senarai Negeri atau dipanggil Senarai 2. So memang kuasa utama wakaf di Malaysia ni adalah di bawah kuasa Majlis Agama Islam Negeri Malaysia. Di mana Majlis Agama Islam atau kita ringkas MAIN sebagai pemegang amanah tunggal wakaf, melindungi harta wakaf, mengembangkannya dan juga melaporkan prestasi projek dan juga aktiviti wakaf kepada yang di-Tuan Agong ataupun kepada Duli Yang Mamulia Tuanku Sultan dan juga Raja di negeri-negeri. Okey. Dari segi sebagai contoh, kita ambil satu lagi enakmen negeri, hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk hukum syarak yang berhubungan dengan pewarisan, wasiat dan juga tidak berwasiat, pertunangan, perkahwinan, perceraian, mas kahwin, nafkah, pengangkatan, kesahtarafan, penjagaan alang, pecah milik dan amanah bukan khairat, wakaf dan seterusnya
adalah di bawah institusi amanah, khairat dan institusi khairat Islam yang berbasis seluruhnya di dalam negeri adalah di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri. Ini adalah contoh bagi enactment di wilayah Pusan. Next slide. Ini adalah dia punya struktur. Bagaimana tabik urus wakaf di Malaysia dijalankan, bermula dari bawah dan agensi ataupun institusi berkaitan wakaf. Ini antaranya lah, contohnya macam Majlis Islam Sarawak, MAWIP, MAIS, MAIN, Lepinan dan MUIP. Ini adalah agensi yang ditubuhkan di majlis dan di seluruhnya adalah bahagian dan jabatan yang menyelaraskan wakaf di Majlis Agama Islam Negeri. Semua yang ada kat sini. Dan seterusnya dia akan lalu satu lagi jawatankuasa berkaitan wakaf di Bidang Main yang ditubuhkan oleh semua negeri kecuali Selangor, sebab Selangor wakaf 100% adalah di bawah Perbadanan Wakaf Selangor. Dan seterusnya kepada mesyuarat majlis agama di 13 negeri. Dan akhirnya keputusan itu akan dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan juga Yang Ketua Negeri. Next slide. Ini adalah secara ringkasnya polisi wakaf ataupun tadbirah wakaf. Ada 13 enactment tadbirah agama Islam, 1 ordinan, 7 enactment wakaf negeri dan 1 kaedah wakaf. Bagi pada persetujuan pula, peraturan yang berkaitan dengan yang relate dengan wakaf adalah Kanun Tanah Negara, Plan Indo Wakaf Nasional, Income Tax Act dan juga piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf, PPI, BZW. Okay, next slide. Inilah taburan enactment wakaf di Malaysia yang mana yang tertua adalah kaedah wakaf Johor pada tahun 1983 dan yang terkini adalah enactment wakaf Pahang pada tahun 2020. Okay, next slide. Ini adalah seluruhnya adalah berkaitan Yayasan Wakaf Malaysia. Next slide. Ditubuhkan pada 23 Julai 2008, tarikh di mana tahun yang saya join Yayasan Wakaf Malaysia. Alhamdulillah, di bawah pemegang amanah Permadanan 1992, Akta 258. Ia adalah satu yayasan amanah. Teras utamanya ialah mengumpulkan dana wakaf, membangun seluruhnya memaju dan membangunkan harta wakaf bersama dengan Majlis Agama Negeri, melaksanakan perleburan patuh syariah dan melaksanakan program kebajikan dan sosial, dan akhir sekali ialah melaksanakan program promosi untuk meningkatkan kepada wakaf. Apakah Yayasan Wakaf Malaysia dan juga fungsi Yayasan Wakaf Malaysia dengan Majlis Agama sendiri? Pertama ialah membantu MAIN dalam membangunkan hartanah wakaf disedia ada dan juga wujudkan wakaf baru dan membangunkan ekonomi ummah. Maknanya Yayasan Wakaf Malaysia ni fokus dia adalah kepada wakaf-wakaf proaktif dan juga wakaf-wakaf berbentuk ekonomi yang boleh meningkatkan dana wakaf, seterusnya membantu meningkatkan sosial ekonomi ummah. Seterusnya adalah Yayasan Wakaf Malaysia sebagai pusat rujukan utama dalam wakaf di pihak dalam dan juga luar negara. Dan yang ketiga, menjadi penghubung antara pewakaf di luar negara dan juga pihak lain yang berminat untuk melaksanakan program ataupun projek wakaf di Malaysia. So kita jadi orang tengah lah untuk projek wakaf di Malaysia ini. Dari segi tabik urusnya, yang utama adalah lembaga pemegang amanah, sebabkan kita ini adalah sebuah yayasan amanah dipanggil lembaga pemegang amanah. Kalau syarikat dipanggil lembaga pengarah saja kan. Dan seluruhnya di bawah tu ada beberapa jawatankuasa, ada 4 jawatankuasa. Pertama ialah jawatankuasa penasihat syariah yang akan memberi nasihat dari segi hukum syarak berkaitan dengan program dan juga produk wakaf yang kita nak laksanakan. Seluruhnya kewangan dan peleburan adalah satu jawatankuasa bagi tujuan memberi nasihat atau pemantauan dari segi pelaburan yang Yayasan Wakaf nak buat dan juga dari segi prestasi kewangan di Yayasan Wakaf Malaysia. Ketiga, pengurusan risiko ni adalah antara jawatankuasa baru yang akan memantau atau menilai mana-mana projek baru yang kita nak terlibat dari segi risiko-risikonya supaya mengelakkan Yayasan Wakaf Malaysia dan juga projek wakaf yang nak dilaksanakan itu menanggung kerugian ataupun akan memberi kesan yang negatif lah. Dan akhir sekali adalah jawatankuasa audit yang akan memantau dari segi kewangan Yayasan Wakaf Malaysia. Seterusnya, inilah dia struktur yang saya sebut tadi, mula daripada lembaga, jawatankuasa kerja, struktur organisasi, ada pejabat KPE, kemudian ada bahagian dasar dan bangunan. Bahagian dasar dan bangunan ni fokus dia kepada mewujudkan atau membuat kajian-kajian atau projek-projek wakaf yang baru. Okay, tentunya bahagian dasar dan bangunan akan, bahagian pengurusan dana ialah untuk menguruskan dana-dana wakaf di Yayasan Wakaf Malaysia. Dan ketiga ialah bahagian pemasaran dan korporat, lebih kepada fokus untuk tujuan membuat aktiviti pemasaran
untuk dana wakaf dan juga untuk promosi dan juga hebahan wakaf di bawah Yayasan Wakaf Malaysia. Ketiga ialah bahagian pengurusan melebih kepada menguruskan operasi Yayasan Wakaf Malaysia dan juga bahagian kewangan bahagian saya lah untuk menguruskan dana wakaf dan juga dana operasi Yayasan Wakaf Malaysia. Dan di bawah Yayasan Wakaf Malaysia juga ada dua entiti. Pertama ialah Perdana Wakaf Nasional Berhad yang menguruskan hotel-hotel wakaf, dan kedua ialah Wydol Main Holdings Berhad yang menguruskan projek wakaf pertanian. Next slide. Ini antara dia punya key pengurusan tertinggi di Yayasan Wakaf Malaysia. Okay, next slide. Ini adalah kerangka kerja atau framework wakaf di Malaysia, di Yayasan Wakaf Malaysia bermula dengan sektor agahan ni kita tetapkan 4. Pertama kesihatan, kedua pendidikan, ketiga persekitaran dan keempat ialah ekonomi yang digagaskan dengan 4 perkara: menggalakkan kesedaran dan pembudayaan wakaf, kedua pengurusan aset dan juga wakaf secara profesional, ketiga pembangunan sosioekonomi masyarakat, dan akhir sekali untuk meningkatkan tabik urus dan hubungan sejuk, yang mana kita selaraskan juga dengan SDG dan juga Plan Transformasi Al-Falah di bawah Kementerian Agama, Menteri Agama, dan akhir sekali kepada Maqasid Syariah dan juga Malaysia Banadi. Next slide. Ini antara kita punya mapping Maqasid Syariah dan juga SDG kepada produk-produk Yayasan Wakaf Malaysia. Next slide. Ini adalah mapping ataupun pemetaan Maqasid Syariah kepada produk-produk Yayasan Wakaf Malaysia. Yang pertama, menjaga agama, wakaf Al-Quran dan juga wakaf am seperti masjid, surau dan isu keagamaan. Kedua, menjaga harta. Di bawah produk kami ada wakaf Ajwad, wakaf semua produk takaful, salah takaful, dan takaful, True BSN takaful dan juga takaful ikhlas wakaf. Menjaga keturunan. Di bawah kami ada sijil wakaf kesihatan dan juga wakaf am, kebajikan dan sosial. Menjaga akal, sijil wakaf pendidikan dan juga My Wakaf PTN. Dan terakhir, menjaga harta, kita ada wakaf halal PKS, CIMB Islamic IT Card Rider Entrepreneur, tabung wakaf Bank Rakyat, wakaf perkhidmatan air dan juga wakaf Masjid Hijau. Ini dia punya inilah mapping produk-produk wakaf Yayasan Wakaf Malaysia. Okay, next slide. Ini adalah antara aset-aset yang diuruskan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Pertama, Puteri Bihothan di Melaka. Kedua, Grand Puteri Hotel Terengganu, dan Sri Warisan Hotel Perak. Ini di Taiping, Perak. Di bawah tu adalah antara lot-lot bangunan komersial yang kita uruskan. Okay, next slide. Produk Yayasan Wakaf Malaysia. Okay, next slide. Ini dia punya struktur lah. Daripada wakaf tunai, wakaf tunai wakaf, wakaf link unit trust dan juga wakaf link takaful. Maknanya ini adalah produk-produk utama sehingga kini yang kita laksanakan di Yayasan Wakaf Malaysia, yang mana yang ada 3 yang warna merah tu, CIMB Islamic Rider Entrepreneur, wakaf pintar dan juga wakaf makmal digital bergerak ni setelah selesai kita program tu telah selesai, manakala yang selain daripada yang merah tu masih lagi berterusan hingga hari ini. Okay, next slide. Ini adalah contoh produk-produk Wakaf Malaysia, di mana untuk produk wakaf Masjid Hijau kita ada 9 projek. Jumlah agihan yang kita laksanakan adalah 450,000. Untuk tahun 2023 ada 4 projek selesai sudah, kita telah laksanakan 190,000, dan 2024 hingga 2025 ada 5 projek bernilai 260,000 di Perak, Kuala Lumpur, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan juga Kelantan. Maknanya projek-projek ni adalah berdasarkan kepada cadangan yang telah dibawa oleh MGTC kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Mana pihak MGTC akan buat penundaan di seluruh Malaysia dan tengok mana-mana projek yang bersesuaian dan diangkat kepada Yayasan Wakaf Malaysia untuk dilaksanakan. Okay, next slide. Ini adalah projek Masjid Hijau lagi. Ini rincian lah. Setiap masjid tu ada ikut bernilai, ada jumlah agihan dia 60,000. Ada projeknya di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan, di KL 20,000 saja, dan juga di Skudai Johor 50,000. Mana bergantung kepada saiz projek. Maknanya dia tak ada ketetapan nilai pada projek ini. Seterusnya, ini adalah projek wakaf perkhidmatan air. Kos total projek adalah 83. Jumlah agihan adalah 3.9 juta. Yang berangkumi banyak negeri, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Kelantan, Kedah, Sabah dan Sarawak. Pada tahun 2021 ada 14 projek, tahun 2022 36,
2023 25 projek dan 2024 8 projek. Dan untuk tahun ini masih lagi dalam sebakan daripada pihak Petra atau Kementerian Kementerian ni lah, Kementerian nama dia apa tak nampak pula. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Petra. Okay. Next slide. Ini antara contohlah yang kita telah agihkan, maknanya kita turun padang dan kita siapkan kelengkapan perkhidmatan air di tempat-tempat pedalaman di luar daripada grid pembangunan air di Malaysia. Okay. Next slide. Inilah wakaf amalah, maksudnya wakaf pada ibu tunggal. Agihan yang telah kita lunaskan adalah 179,000, manfaat kepada 66 orang individu yang telah menerima manfaat daripada projek ini, dan juga nilai peningkatan pendapatan yang diperoleh daripada projek-projek ini adalah dalam anggaran 1,500 sebulan bagi setiap peserta perluan kelengkapan pendidikan kepada anak-anak armalah. Agihan tahun 2002 kita telah agihkan 109,000 pada 42 penerima. Agihan pada tahun 2024 adalah sebanyak 69,000 kepada 24 penerima, dan agihan seluruhannya adalah 179,000 di Selangor, wilayah Persekutuan, wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Negeri Sembilan, Terengganu dan juga di Kelantan. So penerima-penerima ni adalah di bawah Yayasan Muslimin, mana pihak Yayasan Muslimin akan membuat pemantauan ataupun akan buat survey lah kepada negeri-negeri mana-mana armalah ataupun ibu tunggal yang memerlukan bantuan, ia akan kemukakan permohonan ini kepada Yayasan Wakaf Malaysia untuk diluluskan. Okay, seterusnya, inilah infak produk untuk wakaf amalah, antaranya adalah pengusaha makanan lah kebanyakannya, untuk buat kuih raya dan juga makanan kuih basah dan sebagainya. Ada juga di sini buat keripik dan inilah. Mana ini semua pengusaha kecil lah. Kebanyakan peserta ni adalah kematian suami akibat COVID, masa yang berlaku pada tahun 2020 hingga 2021 yang lalu. Okay, next. Ini adalah projek bersama dengan HDC, Wakaf Halal PKS. Kita telah sumbang membuat pinjaman wakaf kepada 25 syarikat dengan anggaran agihan sebanyak 599,400. Pada fasa pertama, kita telah agihkan kepada 12 PKS pada nilai 290,000. Pada fasa kedua, 13 PKS dengan nilai 309,000, dan pada tahun 2023 juga kita telah bawa 5 PKS kepada pameran di Jepun untuk program latihan PKS anjuran HGC. Okay, seterusnya. Ini antara penerima-penerima syarikat penerima lah. Di sektor industri ada 21 makanan dan minuman, 1 pharmaceutical, 1 kosmetik dan juga 1 bentuk perkhidmatan. Daripada 25 syarikat ini, 22 adalah Bumi Putra dan 3 syarikat bukan Bumi Putra. Dari segi saiz syarikat, 10 syarikat mikro dan 15 syarikat kecil. Okay, next slide. Ini antara produk lah. Ada yang buat makanan pau basah atau keripap pusing, ada makanan, semua makanan lah. Produk-produk yang pinjaman yang kita beri adalah dalam bentuk mesin-mesin pengadun ataupun inilah tolong bakery, mesin memproses dough, ketuhan industri dan juga mesin inilah pemprosesan untuk pembungkusan. Nilai pun bergantung kepada jumlah yang dipohon oleh inilah peminjam. Okay, next slide. Ini antara yang kita berjaya lah. Ini adalah program iTekad CIMB Islamic Rider Entrepreneur, satu kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia, CIMB Islamic, Yayasan Belia Malaysia, YBM dan juga Telis University. Yang mana Yayasan Wakaf Malaysia bagi sumbangan sebanyak 300,000 yang bersama dengan CIMB Islamic. Yayasan Belia Malaysia pula adalah yang bertanggungjawab untuk menguruskan aset-aset motosikal, manakala Telis University adalah pihak yang akan buat training kepada penerima-penerima bantuan ini, dan juga termasuk ni adalah Food Panda sebagai main ni lah untuk projek e-hailing bersama dengan iTekad Islamic. Sebenarnya ada 53 peserta dan alhamdulillah telah berjaya lah untuk menjadi rider. Daripada tahun 2022 ada 31 motosikal yang telah kita agihkan. Pada tahun 2024 ada 22 buah motosikal kita telah agihkan kepada peserta rider Food Panda ini. Okay, slide seterusnya.
Ini yang terbaru, My Wakaf PTN sama Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Tabung Pendidikan PTTN. Kita telah hadirkan kepada 82 mahasiswa dengan nilai beasiswa sebanyak 994,000. Buat masa ini untuk fasa pertama ni kita fokus kepada pelajar diploma dulu sebab kita dana kita kecil lagi, tak banyak. So setiap negeri ada 13 negeri di mana pecahannya mengikut ni lah, bilangan 58 orang. Bilangan untuk sesi seluruhnya adalah 24 orang, so keseluruhannya adalah 82 peserta, 82 penerima beasiswa lah, dan dia bergantung pada jumlah pelajar yang diluluskan oleh PTN. So setakat ni Alhamdulillah 100% telah kita hadirkan, dan akan datang kita akan buka luas lagi My Wakaf PTN ni. Maknanya selepas ini tidaklah dalam PTN, bukanlah dalam bentuk pinjaman sahaja, dia terbuka untuk bantuan si beasiswa pula selepas ini insyaAllah. Seterusnya, ini yang masa launching lah, maknanya penerima beasiswa yang pertama ni. So dia maknanya bila dia terima beasiswa ni, dia tak perlu bayar balik macam pinjaman PTN yang sebelum ni lah. Okay, seterusnya, anugerah pencapaian. Okay, next slide. Kita telah berjaya Alhamdulillah menyeraikan satu produk baru, Wakaf ETF, satu-satunya produk wakaf ETF pertama di dunia dengan kerjasama Kenanga Investor Berhad dan juga Equate Capital Sdn Bhd sebagai ahli kumpulan Kenanga ni. Dengan Yayasan Wakaf Malaysia kita telah lancarkan satu produk wakaf ETF yang mana daripada hasil keuntungan yang diperoleh daripada pelabur ini, 50% akan kembali kepada pelabur dan balance dan baki 5% akan diwakafkan kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Dan fokus kepada agihan nanti akan fokus kepada kesihatan, pemberdayaan ekonomi, pemeliharaan atau pembangunan alam sekitar dan juga pendidikan. Okay, next slide. Okay, next slide. Tak apa, dah disebut tadi. Ini antara anugerah inovasi yang kita terima daripada Hari Inovasi GPM. Pertama ialah Johan dalam track ekonomi bagi projek iTekad Islamic Rider Entrepreneur, CIMB Islamic Rider Entrepreneur. Dan kedua ialah tempat ketiga dari track sosial bagi anugerah inovasi bagi Wakaf Masjid Hijau. Ini antara dua anugerah yang kita terima daripada anugerah inovasi GPM. Alhamdulillah. Okay, next. Untuk hotel, di Grand Puteri kita telah menerima Gold Circle Award dan juga Customer Review Award daripada Agoda dengan skor 8.2. Dan kedua, Platinum Top 25 Trusted Hotel di bawah Exley di tahun 2024. Ini antara anugerah terbaru yang kita terima, Alhamdulillah. Dan kita akan pastikan segi perkhidmatan dan juga hospitality yang kita tawarkan di hotel-hotel wakaf disediakan dalam tahap yang profesional dan juga sentiasa menjamin dari segi kualiti dan juga inilah, insyaAllah. Okay, next slide. Wakaf dan percukaian. Next slide. Untuk makluman semua, di Malaysia ini wakaf ataupun dipanggil pengecualian cukai ni ada 3 jenis. Pertama ialah subsection 446. Ini untuk sumbangan lain umum. Subsection 411C ini yang Yayasan Wakaf dapat adalah di bawah subsection 411C, di mana kita ni Yayasan Wakaf kita akan ada dua jenis. Pertama wakaf dan juga bukan wakaf CSR. Tiga adalah subsection 4411D. Okey, subsection 4411 ini adalah di bawah Majlis Agama Islam Negeri, di bawah universiti dan juga di bawah agensi yang ditebuhkan oleh Majlis Agama Islam Negeri dan hanya fokus kepada wakaf saja. Subsection 4411D. Walaupun berbeza subsection, semua ni akan mendapat 10% pengecualian cukai sama ada kepada individu ataupun kepada syarikat. Mana 10% daripada aggregate income dia boleh dimohon untuk tujuan pengecualian cukai. Okay, next. Okay, mana semua wakaf tunai di Yayasan Wakaf Malaysia layak untuk mendapat potongan cukai pendapatan di bawah subsection 4411C dan diluluskan oleh Kementerian Kewangan Malaysia terhad kepada 10% individu dan juga syarikat daripada jumlah pendapatan aggregate. Kalau di Yayasan Wakaf Malaysia, permohonan tempoh pengecualian cukai yang dibenarkan adalah bagi 5 tahun bermula tahun 2022 hinggalah 2026.
Maka selepas sebelum tamat atau 6 bulan sebelum tamat pada tahun 2006, mana tahun depan, Jasa Wakaf Malaysia perlu memohon semula kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk penyambungan potongan cukai ini. Okay, next. Ini antara kelulusan yang telah kita dapat lah. Daripada Januari 2012 hingga 31 Disember 2006. Okay, next. Ini adalah kaedah e-filing lah. Maknanya bila kita nak isi e-filing pada bulan 3 nanti, so dia akan klik bila pada pilihan ni, akan tengoklah dekat situ mula kita masuk dalam website LHDN, bila pilih keamanan dan sebagainya, bila masuk pilih tahun taksiran, dan keempat tu kita pilih OK untuk fungsi pop-up blocker, dan seterusnya ikut je step ini. Next slide, sorry. Untuk pilih tahun dan sebagainya, tahun taksiran, kemudian pilih hutang seterusnya, dan juga bila dekat nombor 8 ni, tolak bahagian derma hadiah sumbangan yang diluluskan, kena pilih di yang last kali tu untuk Jasa Wakaf Malaysia di bawah Seksyen 14C lah. So kita letakkan, contohnya kalau setahun tu kita punya aggregate income kita contoh kan RM10,000, contoh RM10,000, maknanya 10% daripada jumlah yang kita boleh mohon adalah RM1,000. Maknanya kita boleh letak nilai RM1,000 tu, itulah maksimum kita punya potongan cukai lah. Gitu, sebagai contoh. Okay, next slide. Okay, next. Okay, untuk habis dah. So, saya sudah habis. So, maknanya ini antara yang boleh saya kongsikan dalam masa yang singkat ini. Saya mohon maaf kalau ada salah sebut dan sebagainya. Tapi inilah dia apa yang kita buat, dan kita harapkan supaya wakaf di Malaysia ini dapat berjalan dengan lebih berkembang lagi, especially dengan dana wakaf-wakaf berbentuk produktif, supaya bila wakaf produktif ini berkembang, dia dapat memberi hasil daripada pengembangan itu dapat dikongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia, tak kira di Islam atau bukan Islam, dan juga dapat menjana pendapatan yang berterusan supaya dana wakaf itu dapat dirasai oleh semua. Baik Doktor, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Cik Bohari. Nanti dulu ya, saya nak open kepada floor. Floor ada beberapa soalan untuk ditanyakan tentang kaitan lah ya, apa yang awak nak faham lagi tentang, ialah bagi kepada bila awak berwakaf untuk penolakan cukai tadi. Boleh. Mungkin itulah, bila sebutkan potongan cukai tu sebab kita belum bekerja kan, masih student kan. Ini student full time ke part time, Doktor? Full time. Itulah, so dia boleh nampak lagi lah macam mana potongan cukai tu kan. Biasanya bila bekerja je, kita akan dapat borang EA form kan. Kat situ akan ada berapa jumlah yang kita dari income kita dapat. Bila kita isi tu, kita kena dalam di cukai Malaysia ni ada banyak potongan cukai yang boleh mengurangkan kadar cukai yang kita kenakan. So Jasa Wakaf ni adalah sebahagian daripada insentif untuk mengurangkan cukai kita lah. So kalau lepas kita masukkan dan kita punya income tu tolak dengan cukai wakaf, maka bawah tu ada lagi potongan-potongan lain dan yang boleh kita claim untuk mengurangkan lagi dana cukai yang kita kena bayar tahun semasa lah. Kalau kita ada wakaf ke atas, dan akhir sekali kat bawah tu boleh tolak lagi zakat. Maknanya zakat pendapatan ataupun zakat fitrah. So boleh tolak lagi kat bawah tu. So ini antara elemen yang bagus supaya menggalakkan oleh lagi ramai orang berwakaf, yang mana memang dah had maksimum ni adalah 10% untuk potongan cukai. Okey, clear tak anak-anak? Faham. Okey Cik Bohari, terima kasih atas perkongsian, dan insya-Allah kita akan berhubung nanti Cik Bohari ya. Terima kasih sangat atas masa yang diberikan kepada kami untuk berkongsi ya ilmu dan pengalaman selama 17 tahun ya dalam industri wakaf ini, dan insya-Allah setiap SEM insya-Allah kita akan parking lah untuk nak bagi kesedaran lah kepada anak-anak muda, walaupun belum bekerja tetapi kena ada niat tu lah. Setidak-tidaknya pemotongan cukai tadi memberi kita satu galakan lah
kita kita menderma lah kira, tapi dalam bentuk wakaf. Kita mendapat baliklah sedikit laba lah di dunia ni, dan di akhirat tu lebih banyak lah insyaAllah ya, dengan hati yang ikhlas. Okey Cik Buhari, terima kasih atas perkongsian. So nanti saya akan PM CS, saya akan sambung dengan dia orang ni lah saya punya syarahan tadi. Okey, baik. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih Cik Buhari Terima kasih Cik. Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan upload di YouTube ya, kita punya ni. Okey, baik. Untuk keluaran yang lain jugalah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, sekejap.